So member kita ni, dia dengar cerita member ni tak pernah nampak dan dia ni tak takut langsung lah. Hantu-hantu ni kan. Betul tak? Okay. Bukan tak takut, tak pernah nampak. Cik. Tak pernah nampak. Okay. Dan Tak pernah Tak rasa keberadaan dia. rasa macam mana tu? Okay, macam kena Jam tindih dia. ke apa tak ada? Ya. Ah. Tak pernah nampak, tak pernah rasa. Rasa dia macam mana? Rasa. Sedap je lah. Orang aku dah mengintai belakang kan. Kita tak nampak. Oh. Faham? Kalau tak mau nampak kena bayar mana? Tu. Oh kan, apa-apa pun lupa. Sembang pun kena bagi mic. Alamak. Pengalaman yang selalu lalu kat kawasan ni, takkan tak pernah nampak apa-apa sangat. Tak pernah rasa ada meremang ke apa ke. So rasa macam mana bila ada kat tempat yang betul-betul seram? Dia tak pernah, kita orang kata maksud dia, kita tak pernah rasa tapi meremang. Faham tak? Dia Tak pernah rasa. Macam mana tak faham tu?